Harga emas jatuh, takut nak beli. Tapi bila simpan duit banyak-banyak dalam akaun bank ataupun dekat rumah, tak takut pula tuan-puan nilainya semakin menyusut setiap tahun. Pelik kan? Tuan-puan, ramai orang takut bila nampak harga emas turun. Bila harga emas turun, terus rasa risau. Terus rasa nak stop beli. Terus rasa nak tunggu lagi. Tunggu harga lebih murah lagi. Nak tunggu masa yang konon yang paling sesuai untuk beli emas. Tapi pada masa yang sama, mereka simpan ribuan ringgit dalam bentuk wang tunai. Tanpa sedar, nilainya semakin terhakis hari demi hari. Hakikatnya, harga emas memang akan turun naik tuan-puan. Itu perkara biasa. Hari ni naik, esok turun, minggu depan mungkin naik semula. Sama je macam aset-aset lain dekat dunia ni tuan-puan. Pesan guru emas saya, Tuan Haji Muhammad Lutfi Syafiee, harga emas memang akan turun naik dalam jangka masa pendek. Tapi untuk jangka masa panjang tuan-puan, trend harga emas sentiasa menunjukkan peningkatan. Kenapa tuan-puan? Sebab nilai mata wang kertas semakin lama semakin berkurang akibat inflasi. Kos sara hidup semakin lama semakin meningkat. Harga barang semakin lama semakin mahal. Dan apabila nilai mata wang menurun, harga emas pula akan menyesuaikan diri untuk mengekalkan nilainya. Sebab itu orang yang faham fungsi emas, mereka tak terlalu fokus pada turun naik harga. Itu perkara biasa. Mereka lebih fokus kepada berapa gram emas yang berjaya mereka kumpul. Sebab apa tuan-puan Sebab mereka faham emas ni bukan untuk cepat kaya pun, tapi emas adalah alat untuk lindung nilai kekayaan. Tuan, kalau hari ni tuan-puan ada RM1,000, 5 tahun lagi RM1,000 tu masih RM1,000 yang sama, tetapi kuasa belinya mungkin dah jauh berbeza tuan-puan. Tapi jika sebahagian daripada wang tuan-puan tukarkan kepada emas, peluang untuk kekalkan kuasa beli itu jauh lebih baik dalam jangka masa panjang. Jadi persoalannya bukan adakah harga emas akan turun minggu depan, tapi persoalan yang lebih tepat adalah adakah nilai wang yang tuan-puan simpan hari ini masih mampu membeli benda yang sama 5 ataupun 10 tahun akan datang. Fikir-fikirkan tuan-puan, sebab orang yang faham emas ni mereka tak melihat emas sebagai perbelanjaan. Mereka melihat emas sebagai cara untuk selamatkan nilai hasil titik peluh mereka. Jadi semoga perkongsian saya bermanfaat. Tuan-puan yang nak menyelamatkan nilai kekayaan tuan-puan, dia terus menyusut boleh isi video dekat bawah untuk saya guide langkah seterusnya.